Diorang cari aku, siapa nama ni kan. Aku siap lalu sebelah orang, aku cakap DJ aku punya. Okey. Time tu aku jaga KL nya area. So diorang tahu yang kredit punya office kat mana. Okey. Saya datang kat building, diorang tunggu aku kat lobby. Oh, masak. Macam mana aku tahu diorang tunggu kat lobby? Member aku dah turun dulu. Member aku bagi tahu, ada orang cari sini kan. Tapi dia sebut nama-nama macam nama kau, dia kata. Kau goyang lah tu. Mesti lah. Kita tak kenal orang ni, aku tak pernah tengok muka dia macam mana kan. Dia datang by group lah kan. Ada lah 7-8 orang tu kan. Tapi tak tahu muka aku macam sama-sama. Aku just lalu, ni orang cari aku kan. Sini kerja aku kan. Kau berapa kau kerja? Setahun lebih lah. Okey lah? Dia punya pendapatan. Ada komisen tak? Ada. Ada. Dia setiap kali orang, dia commission based on Commission based on berapa dia bayar. Okey. Berapa persen? Kalau boleh bagi tahu lah. Berapa persen tak ingat, lama lah. Tapi quite good lah. Contoh last, aku ingat lah, ada orang tu dia settlekan dia punya motor double R dia 12,000.